Salam sejahtera, nama saya Mariam Mokhtar. Rakyat Malaysia tidak membayar berbilion-bilion ringgit untuk belanjawan pertahanan hanya supaya segelintir general, kontraktor dan ahli politik memperkayakan diri mereka sendiri. Namun, itulah tepatnya yang berlaku akibat kelemahan politik bertahun-tahun. Accountability terpilih dan rasuah yang dibiarkan. Apabila menteri bercakap tentang reformasi tetapi menandatangani perjanjian yang tidak telus, retorik itu bukan sekadar kata-kata. Ia adalah bentuk penglibatan. Dalam 5 dekad terakhir ini, Parlimen meluluskan puluhan bilion ringgit untuk pertahanan, termasuk kapal selam, kapal perang, helikopter, kenderaan darat, penyelenggaraan dan juga alat ganti, spare parts. Namun, Angkatan Tentera Malaysia berulang kali menghadapi kekurangan aset, kelewatan projek, aset yang tidak boleh digunakan dan peralatan yang lapuk. Laporan Ketua Audit Negara mendedahkan faktor yang mengejutkan. 384 juta ringgit alat ganti tentera laut tidak digunakan, ada yang lapuk, ada yang tidak sesuai dengan kapal. Lagi satu ialah 107 juta ringgit pembelian tidak teratur, termasuk pemecahan kontrak untuk mengelak tender terbuka. Ini bukan kesilapan birokrasi. Ini adalah bendera merah, tanda amaran yang sepatutnya diperhatikan oleh setiap Kementerian Kewangan, Kabinet dan jawatan kuasa Parlimen. Tetapi kelulusan tetap diteruskan. Menteri tak boleh buat tak kisah atau tak peduli. Perolehan pertahanan tidak berlaku dalam ruang kosong. Setiap kontrak besar melalui Kabinet, Menteri Pertahanan, Kementerian Kewangan, kelulusan belanjawan Parlimen. Kita tengok ya, kes Kopin saja yang bernilai lebih 1 bilion euro melibatkan dakwaan rasuah dan perantara menunjukkan cabaran takbir urus pertahanan negara. Menteri mungkin menafikan keuntungan peribadi, tetapi kebenaran politik sistemik tidak dapat dinafikan. Sini kita tengok bagaimana bercakap telah menggantikan penguatkuasaan. Perdana Menteri sepanjang zaman sering berjanji reformasi. Ungkapan tiada toleransi dan tiada sesiapa di atas undang-undang sudah menjadi terlalu rutin. Tetapi rakyat menilai kerajaan bukan berdasarkan ucapan, tetapi berdasarkan hasil. Polanya jelas. Nombor 1, siasatan bermula bertahun-tahun selepas kehilangan berlaku. Yang kedua, pegawai diberi cuti, bukannya digantung tugas segera. Yang ketiga, projek ditangguhkan, dirunding semula atau ditulis semula secara senyap. Yang keempat, hanya beberapa figure politik senior yang pernah diadili. Hari ini, apabila bekas ketua tentera dan keluarganya ditahan berhubungan rasuah perolehan, skandal ini dianggap pembelajaran sekali-sekala, bukan bukti kegagalan struktur. Ini tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia telah berlaku kerana kepimpinan politik membiarkannya.
Jadi apa patut kita buat? Sekarang ni pula kebangkitan budaya parti ye. Parti dengan minuman alkohol, arak dan wanita awam dalam kem tentera bukan hiburan semata. Ia adalah simptom penyakit yang sama, pemimpin yang tidak takut akibat. The leader who's not afraid of consequences. Laporan menunjukkan aktiviti ini berlanjutan selama beberapa dekad dengan pengetahuan pegawai atasan. Jadi kan, aduan telah diabaikan ataupun ditutup. Kepimpinan yang membenarkan salah laku moral ini hampir pasti membenarkan salah laku kewangan. Budaya itu sama. Buat diam, bukan nak melaporkan. Melindungi, bukan nak didisiplinkan. Setia kepada individu dan bukan kesetiaan kepada institusi. Ini ahli politik yang gagal bertindak tegas dan mereka membiarkan budaya ini mengakar dan mengeras. Siapa sebenarnya yang membiayai atau menanggung kos semua ni? Bukan menteri, bukan kontraktor, bukan pegawai yang korup. Yang menanggung kos sebenar ialah tentera yang beroperasi dengan peralatan yang terjejas. Pembayar cukai yang membiayai pembaziran, bukan keupayaan. Rakyat yang hilang kepercayaan pada institusi negara. Kredibiliti strategik Malaysia dirantau ini. Transparency International Malaysia berulang kali menegaskan rasuah pertahanan melemahkan keselamatan negara, bukan sekadar takbir urus. Jadi kan, angkatan tentera ni tidak boleh memperbaiki diri tanpa sokongan politik. SPRM MACC tidak boleh bertindak tegas tanpa perlindungan politik. Ketua audit boleh memberi amaran tanpa henti, tetapi hanya menteri dan parlimen saja yang boleh menghentikan aliran wang. Jika ahli politik terus bersembunyi di sebalik retorik, mereka menjadi peserta secara tidak langsung. Jadi, apa dia seruan tindakan yang akhir? Maka kan pihak berkuasa patut bertindak atau dihakimi. Either act or be judged. Rakyat Malaysia tidak lagi tertipu dengan slogan. Yang mesti berlaku sekarang ni ialah nombor 1. Akaun awam sepenuhnya bagi semua perolehan pertahanan sejak 1990-an. Yang kedua ialah sesi parlimen wajib. Ditayangkan secara langsung mengenai rasuah pertahanan. Yang ketiga, tiada pengecualian untuk menteri, bekas menteri ataupun pembantu politik. Dan yang keempat, penggantungan segera, bukan cuti bagi pegawai yang disiasat dengan bukti kukuh. Dan yang kelima ialah perlindungan pemberi maklumat yang disokong undang-undang, bukan janji. Whistleblower protection by law, not by promises. Apa yang harus dilakukan oleh rakyat? Tetapi kan yang lebih tepat, apa yang harus dilakukan oleh menteri? Jika menteri benar-benar percaya rasuah tidak boleh diterima, mereka mesti membuktikannya melalui akibat nyata, bukan ucapan. Sejarah tidak akan mengingati siapa yang bercakap paling lantang. Sejarah akan mengingat siapa yang menghentikan penyelewengan.
Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. If you like my videos, please press like and subscribe to my YouTube channel. Please also visit my Patreon channel if you wish to sponsor me. Thank you.